Hai Unkoma, sekarang ni aku get ready nak tunggu adik aku. Dia kata dia nak pergi Ninso. Actually kita orang plan nak pergi jalan-jalan kat Tasik kan, tapi tak jadi. Pergi Ninso je. So tengah tunggu dia lah ni. Dan kami berjalan menuju ke Ninso. Makan payung sebab kat sini tak jauh ya. Kedai semua dekat-dekat, boleh jalan. Saya mengambil popcorn ni. Tak boleh. Cam-cam. Dia nak ke pakai tu, rantai-rantai tu. Siap memanjat guys. Kak, aku rindu sangat dengan dia. Banyak barang-barang. Wah, ini mesti dia dah letak macam design baru. Wah, ada dia macam sebelah dia plain, sebelah lagi ada macam kulit harimau. Nampak seksi gitu, rar. Boleh lah, ni design baru guys. Ni kalau korang pakai boleh buat abang geram. Ker. Letak terbalik pun. Tak ada benda lain kita nak tengok. Tengok macam masin ni kalau macam ni. Warna biru. Macam ini style lama ni. Ini dia orang-orang kampung ni style. Dia les-les. Betul tak? Kalau beras sekarang kan dia ada macam bentuk tangan yang memegang. Tahu. Menampung tag. Betul. Dah fikir dah ada bunyi dia. Nak aku rasa 2 balon nak jual. Mungkin laku kot. Aku rasa laku lah sebab tu tinggal sikit. Laku guys. Jadi kita orang akan pergi makan steamboat. Baby Kitong. Travel lah sangat. Ini apa? Tak spek. Semua duk. Ini dia macam tiru Johnson. Meniru je. Itulah. Oh lah. Misalnya kau taruh je. Oh, itu dia bag kan? Bag tu buat. Hai. Sekarang pukul 11.30. 9.40 lebih. Ya, 9.42. Ya, kita orang dah nak pergi mall lah. Padahal mall tu dekat je. 5 minit dah sampai. Betul. Hari ni tema kita warna putih. Tengok, semua warna putih. Matching. Yes. Sebab tu dia warna muda. Aku punya warna orang tua. Nampak macam orang tua tak? Nampak cantik saja. Sampai dekat je. Tadi pukul 8.40 sekarang 9 lah. Tadi 9. Tadi pukul 9.40 sekarang 9.51. Nampak dekat je kan. Kita orang matching kasut. Tada. Awal guys, kita orang datang. Banyak lagi kedai yang belum buka. Cantik kedai ni. Horse. Oh, sebenarnya kita nak jalan ke sini. Ya, tengok lah kat Comel. Bestnya. Kejap lagi kita orang nak masuk kedai tu. Banyak lagi kedai yang tak buka. Kita orang naik atas pula. Yelah, baru pukul 9 lebih. Ya, betul. Jadi 4 minit nak pukul. Malu. Itulah customer ya. Aku benci customer. Sebab so datang sebelum mall buka. Nak customer Sekarang aku jadi gelabatan. Customer yang gelabatan. Masa aku nak lego baju tu dengan siapa? Dah tak ada orang baju badan kecil dah selain aku. Aku yang paling kecil dalam dunia ni. Kecil tak? Good morning, dear Valley customers, and welcome to BO. Discover an experience that stimulates you with exciting new shopping pleasures. BO provides you with a memorable experience jarang-jarang with sini, superb okey. fashion and Wow. lifestyle for everyone.
Wah. Tak sempat. Tak sempat nak rakam. Sekarang dah 10.42. Sepatutnya pukul 10.30 kita orang dah kena ada dekat sana lah beratur kan. Paling awal. Dah terlambat sikit. Lepak-lepak. Tempat banyak lagi. Jadi kita orang sampai kan. Kita tak jadi customer yang pertama dia cakap. Banyak lagi tempat mah. Pergi jalan dulu. Sekarang kita berada di KKB. kan kita orang dekat PKB. Tengoklah kedai dia. Tadi kan tengok dari luaran kan. Sekarang kita dah masuk. Kita nak cari apron plastik tapi tak ada. Skincare dia lah banyak macam mainan. Macam apa kan? Flowers. Wow. Kit pack pun ada. One pack. Wow. Dah tadi. Ni tak boleh ni, tak lekat ni. Kat perut aku. Wow. So, dia semak weh. Venom. Wow, cincin. Bola-bola. Macam sedap je ni. Oh, ada gamis. Ada gamis. Sedap kan? Bola-bola batu. Mahal lah kat sini. Gamis macam sedap. Tak nak rasa. Minum dulu. Nak rasa? Minum lah. Juga dia kenyang lah. Habis kakak? Nak? Kakak kenyang tak apa. Halal tak? Tak ada halal. Dia lekin babi sikit tak apa lah. Ada babi sikit tak apa. Ada apa lah halal lah. Kalau tak ada tak payahlah. Kita tengok dekat ingredient tu. Ada tak? Ikan ni tak ada halal guys. Marshmallow ada. Tapi tak ada halal. Ni. Wah. Sini. Wah. Keropok-keropok. Biskut ada. Wah, ini banana. Puding banana. Pakai biskut ni. Kita makan tu. Tapi manis sangat. Kat Eco kita beli. Kita ikut lagi. Kita ikut lah. Yelah kat Eco pun ada. Tapi kat Eco tu yang manis gila bang. Halal juga kan. Banyak sini makanan yang tak ada halal lah guys. Tu yang kakak makan biskut semalam. Tak ada beli sini. Lagi satu guys, dekat sini kebanyakan makanan memang tak ada halal. So, korang kena tengok yang ada tagging ni. Halal ni baru disahkan halal lah. Nampak? Kat sini dia pakai halal Indonesia. Lah, ini macam ni tak ada kan. So, tak halal. Jangan beli bagi yang Islam. Tengok, comel. Banyak gila. Comel. Cute dah ni. Minion. Dia macam ni. Gila je.
Cantik lah. Harga dia RM25.90. Ada lagi yang jenis macam ni. Ya, pakai 4 jari. Sini. Mana? Sini ya? Oi, banyaknya. Banyaknya apa? Orang dua ni je. Ni sini, yang sini. Ni tak ya? Ni tak payah. Tengok sini ya. Boleh. Sini. Boleh. Ada gelang. Harus. Ya, pakai. Mana cantik? Semua cantik. Kenapa? Kau betul-betul nak beli ke? Satu je. Perasan ambil yang ni. Tapi ni tak muat. Macam kecil sangat. Saya tak nampak pun. Dan besok sekejap. Helm dengan from Australia. Hitam dah. TPR nanti boleh transfer ke biasa. Kat sini lah. Hari ini hari kita orang makan-makan saja. Jalan-jalan dan makan. Kita nak ke mana? Lepas ni kita pergi ni lah. Rumah makan tu buang. Buang lepas ni makan. Malam makan ni. Malam tak Malam dah kenyang. Macam mana? Dah kenyang? Kenyang kan? Lepas tu turun di kafe. You can have with chocolate or you can cook. Nak ada buang ke kita? Okay. I can do. Ada. Kita nak dapat. Yeay. Wow. Nice. Kalau kita buat ni kan buruk. Yeah. Thank you.